call is now being recorded. Okey, untuk bahagian B pula, dia ada 2 soalan sahaja. Tapi 2 soalan ni dia ada banyak pecahan dia. Dia adalah 1A, 1B, 1C dan 2 soalan ni membawa kepada 24 markah. Kat sini, dekat bahagian B ni ada soalan aras rendah, ada sederhana dan ada juga soalan tinggi ataupun soalan kibat. Tapi tak banyaklah soalan kibat ni ya. Jadi kalau awak nak cuba untuk dapatkan markah sekurang-kurangnya dapat A, dekat bahagian A dengan bahagian B ni, terutamanya untuk soalan yang aras rendah dengan aras sederhana tu awak kena pastikan awak boleh buat dan dapat markah penuh dekat situ. Sebab kalau soalan yang kibat ni paling banyak pun dia ada dalam lebih kurang dalam 6 markah. Jadi kalau awak dapat boleh buat kibat ni lagi baguslah, confirm awak boleh dapat A. Tapi sekurang-kurangnya awak mesti boleh buat bahagian A ni, mesti boleh buat semua. Dengan bahagian B ni awak mesti boleh buat soalan yang aras rendah dan juga aras sederhana. Okey. Kita cuba buat soalan untuk bahagian A dulu. Kalau awak ada soalan ke ada apa-apa pertanyaan boleh je chatting, nanti cikgu akan cuba jawab. Alright. Untuk soalan yang pertama, tulis nombor 3,256,789 dalam angka. Ini nombor dia dan dia nak suruh kita tulis dalam angka. Markah dia ialah 1 markah. Jadi bila 1 markah ni awak boleh terus bagi jawapan dan pastikan jawapan awak tu tak ada sebarang kesalahan. Baru awak akan dapat 1 markah. Okey, dekat sini kita kena cari perkataan juta dan juga perkataan ribu. Sebab apa? Mudah untuk awak tulis. Okey, depan juta ada 1 nombor. Dekat sini ada 3 nombor dan belakang ribu ada lagi 3 nombor. 3 digit lagi. Jadi dekat depan ni 3. Kita akan tulis 3. Yang dekat tengah ni 256. Kita tulis 256. Dan belakang ni 789. 789. Jadi ini jawapan awak. Terus awak akan dapat 1 markah. Okey, tips dia ialah awak kena cari perkataan juta dan juga perkataan ribu. Kalau cikgu awak pernah ajar, kita kat sini kalau juta dia ada 7 nombor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia akan ada 7 digit. Yang ini ada 1 tiang, dekat sini pun ada 1 tiang. Tiang yang ini untuk juta, yang ini untuk ribu. Jadi awak cuma perlu isi dekat bahagian dia ikut dia punya kumpulan. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Nyatakan sama ada 89 nombor perdana atau nombor gubahan. Markah dia 1. Jadi dia cuma suruh awak tulis je nombor perdana atau nombor gubahan. Tak perlu nak bagi sebab ke, tak perlu nak buktikan, tak payah. Jadi 89 ini adalah nombor ialah nombor perdana. Okey, macam mana kita nak tahu dia nombor perdana? Apa syarat nombor perdana? Yang pertama, nombor perdana mestilah lebih besar daripada 1. Yang kedua, nombor perdana hanya boleh dibahagi dengan diri sendiri. Dan 1 tanpa baki. Okey, kalau kita nak cuba, try test, cuba try test soalan nombor 89 ni, kita boleh cuba bahagikan dia. Okey, kalau dia 89 ialah nombor ganjil. Jadi bila nombor ganjil, awak boleh cuba buat bahagikan dengan nombor ganjil juga. Nombor ganjil yang ada, nombor 3, ataupun nombor 5, ataupun nombor 7.
Jadi awak boleh cuba bahagilah. Contoh cikgu ambil 89, cikgu bahagikan dengan 3. Cikgu akan dapat 29. Kat sini cikgu ambil 9, 27. Dan cikgu ada baki 2. Jadi bila dia ada baki 2, dia ialah nombor perdana. Sebab dia kena boleh bahagi dengan nombor tanpa baki. Jadi dia ada baki. Jadi bila ada baki, dia adalah nombor perdana. Okey. Apa itu contoh nombor gubahan? Okey. Nombor gubahan ni terbaliklah pula daripada nombor perdana. Okay, nombor gubahan ialah nombor yang ada dalam sifir. Contoh, 3 darab 5 sama dengan 15. Jadi 15 ini adalah nombor gubahan. Kita boleh bahagikan dengan 3 ataupun kita boleh bahagikan dengan 5. Jadi bila dia boleh dibahagikan dengan nombor lain, dia adalah nombor gubahan. Okay, tapi soalan ni satu markah aja. Jadi bila satu markah aja, awak cuma cakap ya ataupun tidak. Nombor perdana ataupun nombor gubahan. Tak perlulah nak terangkan tepi ni. Tepi ni cikgu terangkan saja supaya awak lebih faham. Ataupun awak boleh ingat baliklah sebab benda ni adalah tajuk pertama yang awak belajar. Jadi cikgu mungkin awak dah lupa. Okey, soalan yang ketiga. Tukarkan 0.75 juta kepada pecahan juta. Dan syarat dia mesti dalam bentuk termudah. Okey, kalau awak dah biasa dengan jadual 3P. Jadual 3P iaitu jadual pecahan, perpuluhan dengan peratus. Lebih mudah untuk awak buat soalan ni. Okay, cikgu ingatkan sikit. Kalau jadual 3P tu, kalau 1/2, dia adalah persamaan dengan 0.5. 1/4 0.25. 3/4 0.75. Dia ada banyak lagi lah. Cikgu bagi separuh je. 1/5 sama dengan 0.2. 1/8 sama dengan 0.125. Ini yang asas yang awak kena ingat lah. Sebab kalau awak ingat, dia lebih mudah untuk awak buat soalan-soalan yang lain nanti. Okey. Jadi dekat sini ada dua cara. Cikgu bagi tunjukkan cara pertama yang cara awak hafal jadual ni. Jadi kalau awak hafal kat jadual ni, 0.75 juta ada dekat sini. Awak boleh terus saja tulis jawapan dia 3/4 juta. Awak boleh terus dapat 2 markah walaupun tak ada cara kerja. Okey, andai kata awak tak ingat pun jadual ni. Apa yang awak perlu buat? Awak perlu buat dalam operasi bahagi. Okey. 0.75 juta. Kalau kita tukar kepada pecahan, dia akan jadi 75/100. 2 tempat perpuluhan jadi per 100. Kat sini, arahan dia bentuk termudah. Kat sini 75/100 boleh dipermudahkan lagi. Awak boleh bahagi terus dengan 25 kalau awak hafal sifir 25. Cikgu saya tak hafal sifir 25, so saya nak buat macam mana? Okey, kita boleh bahagi berperingkat. Kita bahagi dulu dengan 5. Okey, 75 ni kalau bahagi dengan 5, kita dapat 15/20. 15/20 boleh bahagi lagi dengan 5 dan kita akan dapat 3/4. Awak kena berhati-hati dekat sini. Soalan dia pecahan juta. Jadi jawapan awak mesti ada perkataan juta. Barulah awak boleh dapat 2 markah penuh. Okey, cara yang pertama, cara yang kalau awak ingat jadual 3P. Cara yang kedua, kalau awak tak ingat, jadi awak kena buat cara panjang sikit lah. Dan mesti ada perkataan juta.
Kalau awak dah buat macam ni, tiba-tiba awak bagi jawapan 3/4. Awak dapat betul juga, tapi awak cuma dapat 1 markah sahaja. Markah penuh dia berapa? 2 markah. Jadi kena berhati-hati, kena sentiasa tengok balik soalan. Dia nak apa? Dia nak dalam pecahan juta. Jadi mesti ada perkataan juta. Okey. Kita teruskan soalan yang keempat. Gajah di bawah menunjukkan satu bulatan berpusat di P. Pusat berada di tengah-tengah. Jadi P dekat tengah-tengah sini. Panjang PY ialah 5 cm. Cikgu tulis dekat sini 5 cm. Nanti kalau masa periksa juga, awak boleh tulis. Awak boleh tulis apa-apa je maklumat dekat dalam gambar rajah yang diberikan supaya lebih jelas. Awak nampak lebih jelas, so lebih mudah untuk awak buat. Berapakah diameter? Okey, apa itu diameter? Diameter adalah persamaan dengan 2 jejari. Jejari tu pula apa? Jejari ialah garisan daripada pusat ke lilitan. Okey, ingat tak? Cikgu ulang sikit. Ini adalah bulatan. Ini adalah pusat bulatan. Yang dekat luar ni, kita panggil dia lilitan bulatan. Yang tengah tadi pusat. Jejari ialah pusat ke lilitan. Garisan daripada pusat ke lilitan. Garisan ini kita panggil jejari. Diameter pula adalah garisan daripada lilitan bulatan ke lilitan yang lain mesti melalui pusat. Cikgu lukis pakai warna purple. Okey, jadi ini kalau cikgu lukis macam ni, itu bukan diameter. Diameter mesti melalui pusat bulatan. Jadi cikgu kena lukis macam ni. Jadi ini adalah diameter. Dan kalau awak perhatikan, diameter ni sebenarnya, yang ini jejari satu, yang ini jejari lagi satu. So dia 2 jejari. Sebab tu diameter adalah persamaan dengan 2 jejari. Jadi dekat sini dia bagi kita 5. 5 cm ini adalah jejari. Nak cari diameter dia, kita darabkan dengan 2. 5 cm darabkan dengan 2. Dapatlah jawapan 10 cm. Mudah, tapi takut awak terlupa. Diameter tu apa ya? Jadi diameter adalah 2 kali jejari. Jejari pula adalah daripada garisan daripada titik pusat bulatan ke lilitan bulatan. Jadi dapatlah 2 markah. Senang aja. Okey. Soalan yang kelima. Bahagi pecahan. 2/3 bahagikan dengan 8/9. Langkah yang pertama, kita salin balik. 2/3. Bahagi akan jadi darab. 8/9 kita akan songsangkan dia jadi 9/8. Kalau awak mahir kaedah pemansuhan, boleh mansuhkan 3 dengan 9. 3 bahagi 3 dapat 1. 9 bahagi 3 dapat 3. Ada satu lagi yang kita boleh mansuhkan kat situ. 2 dengan 8. Ada kat dalam sifir 2. 2 bahagi 2 dapat 1. 8 bahagi 2 dapat 4. Dah tinggal 1 darab dengan 3. 1 darab dengan 4. Terus dapat jawapan 3/4. Kalau awak tak mahir pemansuhan, sebab awak tak mahir sifir, jadi awak kurang mahir pemansuhan, buatlah cara panjang.
2/3 darab 9/8. Darab terus je. 2 darab 9 dapat 18. 3 darab 8 dapat 24. Kalau awak buat setakat di sini, awak dapatlah juga 1 markah. Tapi kena buat apa? Pecahan kena sentiasa beri jawapan dalam bentuk termudah. Walaupun dia tak bagi tahu kat sini. Dia tak kata pun berikan jawapan dalam bentuk termudah. Tapi awak kena ingat, pecahan mesti diberikan jawapan dalam bentuk termudah. Jadi dekat sini cikgu boleh bahagikan 18 dengan 24 ada dekat dalam sifir 6. Kita bahagi dengan 6, bahagi dengan 6. Jadi kita akan dapat jawapan dia 3/4. Dapatlah juga lagi 1 markah kat sini. Barulah dapat 2 markah yang penuh. Okey. Soalan yang ke-6. Darab perpuluhan. Darab perpuluhan, kita pertama sekali susun dalam bentuk lazim. 12.75 darab 0.3. Nak tulis kat mana? Okey, awak jangan tulis macam ni. Salah. Kalau awak tulis macam ni, ini adalah untuk operasi tambah dan tolak sahaja. Tambah dan tolak, perpuluhan, syarat dia titik kena sebaris. Tapi kalau soalan darab, tak perlu nak samakan titik dia. Jadi, susunan yang betul, letak saja dekat belakang. 0.3. Kita darab macam biasa. 5 darab 3, 15. 7 darab 3, 21 tambah 1, 22. 2 darab 3, 6 tambah 2, 8. 1 darab 3, 3. Okey. Jangan letak sini titik, salah. Kalau awak letak titik dekat sini pun, salah. Macam mana kita nak tentukan titik dia? Okey. Soalan atas ni, 1, 2. 2 tipi. 2 tempat perpuluhan. Soalan dekat bawah ni, 1 tipi. Jadi jawapan awak mesti 3 tipi. 2 ni kita tambahkan dengan 1. Mesti 3 tempat perpuluhan. 3 tempat perpuluhan, 1, 2, 3. Jadi dekat sinilah awak letakkan awak punya titik. Sebelah 3. 2 markah. Jadi markah yang pertama bila awak dapat susun dengan betul. Markah kedua bila jawapan awak betul dan tepat. Kalau andai kata awak tulis jawapan awak macam ni sahaja. So awak cuma dapat 1 markah yang dekat atas ni. Sebab awak susun betul, awak cuma dapat 1 markah dekat atas ni. Jawapan awak salah, jadi awak tak dapat. Okey, jelas? Kita teruskan soalan yang ke-7. Okey, soalan nisbah. Soalan yang paling cikgu suka. Sebab apa? Soalan dia sangatlah senang. Tapi ingat, jangan salah tulis. Okey, dia nak kat sini apa? Nyatakan nisbah bulatan kepada segitiga dalam bentuk termudah. Benda penting kat sini ialah perkataan kepada. Kepada ni lah yang kita bulatan kepada segitiga. Kepada ni membawa maksud titik yang ini. Titik nisbah. Okey, bulatan ada 4. Segitiga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 2, 12. Awak tulis yang ini, awak dapatlah 1 markah. Markah dia berapa? 2. Sebab apa? Arahan suruh buat dalam
bentuk termudah. Nisbah ni macam pecahan juga. Awak kena sentiasa bagi dalam bentuk yang termudah. 4 dengan 12 ni ada dekat dalam sifir 4. Maknanya yang ini kita boleh bahagi dengan 4, yang ini kita boleh bahagi dengan 4. Jadi kita dapat jawapan akhir dia nisbah 1 kepada 3. Cara sebut, cara baca dia ialah nisbah 1 kepada 3. Tu cara sebut dia. Dapatlah awak 2 markah penuh. Okey. Soalan yang ke-8. Jadual menunjukkan harga kos dan harga jual sebuah beg. Okey, kita buat ulang kaji sikit. Apa itu harga kos? Harga kos ialah harga awal ataupun cikgu panggil dia harga asal. Harga asal yang kita dapat sebelum kita nak jualkan kepada orang lain. Dan harga jual ialah harga yang dijual kepada pengguna. Pengguna tu kita lah ataupun pelanggan. Soalan dia, tentukan sama ada untung atau rugi bagi jualan beg itu. Nyatakan nilainya. Jadi dekat sini ada 2 arahan. Arahan pertama, dia suruh kita bagi tahu untung ke rugi. Kemudian dia suruh cari berapa nilai dia. Kalau dia untung berapa, kalau dia rugi berapa. Okey, macam mana nak tahu dia untung ataupun rugi? Harga kos, kalau kita nak untung, awak kena ingat satu je. Kalau kita nak untung, kita mestilah jual mahal. Jual mahal. Maksudnya kita kena jual harga yang tinggi. Kalau kita jual harga yang rendah, kita rugilah. Kalau harga jual mahal, kita akan untung. Dan kalau harga jual kita murah ataupun rendah, kita akan rugi. Kita kena bandingkan dengan harga kos. Jadi dekat sini, tengok harga kos dia RM90.50. Manakala harga jual dia RM345.99. Bermaksud harga jual lebih tinggi, harga kos rendah. Jadi bila harga jual tinggi, bermakna dia untung. Jadi awak tulis je, untung. Awak dapat 1 markah. Markah yang kedua, bila awak dapat cari berapa dia untung. Macam mana nak kira untung? Kita tolakkan sahaja. Harga jual, tolakkan dengan harga kos. RM345.99 tolakkan dengan RM90.50. 94552. Jadi dekat sini dia untung sebanyak RM255.49. Kalau awak buat yang ini sahaja, awak cuma dapat 1 markah sahaja. Sebab awak tak menjawab soalan yang pertama ini. Dia suruh tentukan sama ada untung atau rugi. Jadi bila awak dah kira, kena ingat awak kena tulis sama ada dia untung ataupun dia rugi. Barulah awak boleh dapat 2 markah penuh. Okey, seterusnya ada yang nak salin ke? Okey, cikgu bagi masa salin sekejap.
Okey, kawan awak tanya, cikgu, kalau rugi kena tambah ke? Tak. Kalau rugi, awak tetap juga kena tolak. Kita cari perbezaan dia. Okey, cikgu bagi soalan contoh. Satu soalan. Katakan, cikgu bagi soalan mudah je. Okey, katakan harga jual ialah RM5. Harga kos RM2.50. Jadi dekat sini, harga kos dia tinggi. Harga jual dia rendah. Nampak tak? Maaf. Salah. Sorry. Sekejap. Terbalik. Okey. Kalau dia rugi, bermaksud harga kos lagi tinggi daripada harga jual. Okay, tengok sini. Harga kos tinggi, harga jual rendah. Kalau dia kata soalan dia tentukan sama ada untung atau rugi. Dekat sini dia jual murah. Dia beli mahal. Contoh awak beli sebatang pensel RM5 tapi awak jual dengan kawan awak RM2.50. So awak akan rugi. Berapa awak rugi? Masih lagi awak kena lakukan operasi tolak juga. Jadi dekat sini awak rugi sebanyak RM2.50. Kalau yang ada tambah dengan tolak tu, soalan dia lain. Mungkin soalan dia suruh awak cari harga kos atau harga jual. Tapi kalau nak tentukan sama ada dia untung atau rugi, kedua-duanya kita gunakan operasi tolak. Nak cari untung atau nak cari rugi. Dua-dua ni kita gunakan operasi tolak. Tapi kalau soalan dia suruh cari harga kos atau harga jual, mungkin ada kena tambah, mungkin ada kena tolak. Okey. Terusnya soalan 9. Sebuah kotak mengandungi 10 biji bola hitam, 5 biji bola putih dan 6 biji bola hijau. Apakah kebolehjadian mendapat bola putih? Nyatakan sebab. So dekat sini pun ada dua arahan. Arahan pertama dia suruh nyatakan kebolehjadian. Arahan kedua dia suruh bagi tahu sebab. Okey, dia nak cari putih. Dekat sini bola putih ada 5 biji. Bola hitam ada 10, bola hijau ada 6. Jadi apa kebolehjadian dia? Kebolehjadian dia ialah kecil kemungkinan. Okey, kat sini awak dapat 1 markah. Sebab. Kenapa sebab dia kecil? Kerana bola putih sedikit berbanding bola hitam dan hijau. Okey. Dekat sini satu lagi, kita buat soalan matematik, bukan soalan bahasa Melayu. Jadi kalau macam struktur ayat awak tak berapa betul, tak berapa kemas, tak jadi masalah. Asalkan boleh difaham. Boleh difahami, orang cikgu yang baca awak punya jawapan tu boleh faham, jadi awak dah boleh dapat markah kat situ. Dapat lagi 1 markah. Barulah boleh dapat 2 markah yang penuh. Okey, kita ulang kaji sikit. Kita ada berapa kebolehjadian? Siapa boleh bagi tahu cikgu tak? Kita ada berapa kebolehjadian? Boleh type kalau awak rajin nak type. Okey, ada 5. Yang pertama. Yang pertama apa?
Kecil, besar, sama kemungkinan, pasti dan mustahil. Bagus Umar. Lengkap dia bagi. Okey, bagus. Yang pertama, pasti. Yang kedua, mustahil. Yang ketiga, besar kemungkinan. Yang keempat, kecil kemungkinan. Yang kelima, sama kemungkinan. Okey. Cikgu rasa soalan ni soalan yang senang. Soalan yang mudah. Jadi dekat soalan yang macam ni lah yang awak kena pastikan awak bagi jawapan yang betul dan tepat. Ramai orang bila soalan senang kadang-kadang dia cuai. Rugilah markah awak kat situ nanti. So bila soalan yang senang-senang macam ni pastikan awak dapat buat, jawapan awak tepat, tak ada sebarang kesalahan. Pasti maksudnya pasti akan dapat. Mustahil, kalau contoh dekat situ ada 5 bola biru, 5 bola hijau. Apa kebolehjadian dapat bola kuning? Mustahil lah sebab tak ada bola biru dengan bola hijau pun dekat dalam tu. Mustahil sebab tak ada bola kuning. Yang ada cuma bola biru dengan bola hijau. Okay. Kita tengok soalan yang ke-10. Masa dan waktu. Rajah di bawah menunjukkan waktu di bandar X dan bandar Y. Hitung beza. Beza tolak masa di antara bandar X dengan bandar Y. Okey, yang ini adalah sistem 24 jam. Jam 10, jam 22. Jadi jam 10 ni sebenarnya ialah pukul 10 pagi. Jam 22 ni pukul berapa? Siapa tahu? 10. Ya, pukul 10 malam. Yang ini pukul 10 pagi, yang ini pukul 10 malam. Tapi tolong beri perhatian dekat mana? Dekat tarikh. Nampak tak sini tarikh dia? Yang ini 15 Mei, yang ini 16 Mei. Dia ada melibatkan perubahan tarikh dekat situ. Okey, cikgu akan bagi dua cara. Pertama, kita pakai garis masa. Yang kedua, kita boleh pakai operasi tolak. Okey, kita buat operasi tolak dulu. Masa akhir tolak masa mula. Jadi bandar Y, kita akan tolakkan dengan bandar X. Okey, bandar Y 16 Mei 2025. Jadi cikgu akan tulis kat sini 16 sebab dia bulan Mei. Okey, cikgu tulislah dulu 5. Ini 16. Masa dia 22. Sifar. Ini bulan, ini hari, ini jam, ini minit. Tolak dengan bandar X. Bandar X bulan Mei tu bulan 5. 15 hari bulan. Masa dia 10. Jadi kalau kita tolakkan dia. Okey. Beza masa dia ialah 1 hari 12 jam. Dan dekat soalan ni, dia tak ada minta pun nak jawapan dalam hari ke, dalam jam ke, apa ke. Jadi awak boleh je bagi jawapan awak dalam macam ni. Ataupun awak nak tukarkan kepada jam, 1 hari bersamaan dengan 24 jam. Tambahkan dengan 12 jam. Beza masa dia ialah 36 jam. Okey, itu kalau kita guna operasi tolak. Okey, kalau kita pakai garis masa, kita akan tulis dia mula daripada jam 10, 15 Mei. Kita akan pergi pada jam 10 juga, 16 Mei. Daripada 15 Mei pergi 16 Mei. Jadi dekat sini kita akan dapat 1 hari. Kita sambung. Kita sambung kat bawah ni.
Tarikh yang sama iaitu 16 Mei tapi masa dah berubah. Jam 22. Jadi pada jam 10 pergi jam 22, kita dapat dekat situ beza dia ialah 12 jam. Jadi kat sini kita dapat juga 1 hari 12 jam. Ini kalau kita pakai garis masa. Dan yang ini kalau kita pakai operasi tolak. Bila operasi tolak ni susunan awak kena betul lah. Kena hari, jam dengan minit. Bila dia beri soalan untuk cari beza masa, perkara pertama awak tengok masa dia. Perkara kedua yang awak akan tengok tarikh. Andai kata tarikh dia berubah, so ada banyak kerja lebih sikit dekat situ. Kalau tarikh dia tarikh yang sama, mudah. Okey, dapatlah 2 markah penuh dekat situ. Okey, next. Soalan 11. Soalan 11 soalan yang direct, soalan terus saja. Berapakah panjang 150% daripada 4.5 M kayu? 150% kita tukar jadi 150 per 100. Daripada akan jadi darab 4.5. Selesaikan. Kalau cikgu suka tambahkan per 1 dekat sini. Jadi nampak mudah lah. Atas kita darab dengan atas, bawah kita darab dengan bawah. Cuma dekat sini kalau awak perhatikan, kita boleh potong sifar. Bila ada sifar dekat atas dan sifar dekat bawah, kita boleh potong. Kita boleh permudahkan dia. Jadi kalau cikgu kat sini, cikgu permudahkan, cikgu potong 1 sifar dekat atas, potong 1 sifar dekat bawah. Dah tinggal apa? Dah tinggal 15 darab dengan 4.5. 15 darab 4.5. Tadi cikgu dah ingatkan, titik perpuluhan tak perlu nak sebariskan sebab dia operasi darab. Kita darab 5 darab 5, 25. 5, 6, 7. Okey, habis. 5 darab 4, 20. 4, 5, 6. Tambah. 5, 7, 6. Kat mana letak titik dia? Yang ini tak ada tempat perpuluhan. 15 tak ada titik. 4.5 ada 1 TP. Jadi jawapan awak pun 1 TP. Gerakkan je sekali 1 kat sini dan kita letakkan titik. Jadi jawapan awak 67.5. Tapi belum habis lagi. Sebab apa? Okey, tengok dekat sini. Yang ini awak baru buat darab. Awak baru buat 15 darab dengan 4.5. So awak dapat 67.5. Bawah pun kena darab. 10 darab 1. Dapatlah 10. Jadi yang ini bahagi mudah saja. Bahagi 10. Kita gerakkan titik sekali ke mana? Bahagi kita gerak ke kiri sekali. Yang ini dah tak ada. Jadi jawapan awak ialah 6.75 M. Okey, cikgu rasa ramai yang dah tahu tapi cikgu ulang. Kalau darab, kita akan gerak ke kanan. Titik kita tu kita gerak ke kanan. Contoh macam ni. Gerak ke kanan. Kalau bahagi, kita akan gerak titik kita tu ke kiri. Macam mana nak ingat? Okey, cara nak ingat dia senang aja. Tengok ni, bahagi ada I, kiri ada I. Jadi awak ingat macam tu lah. Bahagi ada I, kiri ada I. Jadi bila bahagi, kita geraklah ke kiri. Kalau darab, kita gerak ke kanan. Nak gerak berapa kali? Ikut berapa banyak bilangan sifar. Kalau dia 10,
kita gerak sekali sahaja. Kalau dia 100, kita gerak 2 kali. Dan kalau dia 1000, kita gerak 3 kali. Paling banyak biasanya sampai 1000 saja. Gerak kanan atau gerak kiri mengikut kepada operasi. Okey, ada apa-apa soalan tak? Jelas tak? Okey, bagus. Jadi untuk soalan bahagian A, cikgu ulang lagi sekali. Soalan bahagian A adalah soalan yang aras rendah dan sederhana. Kalau dia punya TP, cikgu boleh katakan TP 1 sampai TP 3 macam tu aja penilaian dia. Jadi awak kena skor dekat bahagian A ni sebanyak mungkin markah. Yang penting jangan cuai, jangan silap. Okey, next. Soalan yang ke-12. Sata Chatters pun soalan yang senang juga. Soalan koordinat. Sata Chatters menunjukkan kedudukan sekolah, rumah ahli dan juga hospital. Sekolah dekat sini, rumah ahli dekat sini, hospital dekat sini. Dan skala dia 1 cm mewakili 1 km. Apa arahan dia? Ali berada di rumah. Dia bergerak ke hospital melalui sekolah. Ali nak pergi ke hospital. Dia tak boleh terus pergi ke hospital. Dia suruh Ali pergi sekolah dulu, baru pergi ke hospital. Berapakah jarak mengufuk dan jarak mencancang pergerakan sebenar Ali? Okey, kita ada jarak mengufuk. Kita ada jarak mencancang. Okey, tips lagi untuk awak. Mengufuk. Mencancang. Mengufuk ada huruf K. K maksudnya kanan atau kiri. Mencancang pula atas bawah. Bila awak dah ingat mengufuk, yang mencancang ni lagi senang lah nak ingat sebab mengufuk K. Ingat K maksudnya kanan, kiri. K. Kanan atau kiri, mencancang atas atau bawah. Okey, so sekarang daripada rumah Ali nak pergi ke hospital, dia pergi ke sekolah dulu. Dia pergi ke sekolah, maknanya dia gerak ke kanan. Gerak ke kanan, kita dapat mengufuk. Cikgu gerak ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia gerak sebanyak 6 unit. 6 unit ni, 1 cm ni sebenarnya mewakili 1 km. Jadi kalau dia 6 unit, dia adalah persamaan dengan 6 km. Dan mencancang pergi ke hospital, dia akan gerak lagi 1, 2. 2 unit. 2 unit adalah persamaan dengan 2 kilometer. Terus dah dapat jawapan dan markah 2 dekat situ. Jangan buang markah ya. Okey. Situasi lain. Situasi lain contoh lain cikgu bagi. Kalaulah dia bagi skala 1 cm mewakili 5 km. Mengufuk tadi kita dapat 6 unit. Tapi disebabkan 1 cm ni persamaan dengan 5 km. Jadi kalau 6 unit ni kita kena darabkan dengan 5. Dapatlah 30 km. Kenapa kita kena darab? Sebab skala dia. 1 cm, 5 km. Tapi dekat sini 1 cm, 1 km. Sebab tu cikgu tak darab. Kita terus dia dapat jawapan 6 unit, 6 km. 2 unit, 2 km. Kalau nak darab boleh juga. 6 darab 1.
6 darab 1 dapat 6. 2 darab 1 dapat 2. Tapi yang ini 1 cm 5 km. Jadi kita akan darabkan dengan 5. Kalau yang mencancang 2 unit, so kita akan dapat 2 darab dengan 5, 10 km. Perlu tak kita nak jumlahkan? Tak perlu. Jangan jumlahkan ya. Kalau awak jumlahkan nanti jawapan awak dah jadi salah. Sebab dia minta jarak mengufuk dan jarak mencancang. Dan kalau awak tulis macam ni, awak tulis 6 km, lepas tu awak tulis 2 km. Pun salah juga. Sebab awak tak nyatakan yang 6 ni mengufuk ke, mencancang ke. Jadi awak kena tulis macam ni lah. Jarak mengufuk, jarak mencancang. Ataupun kalau awak macam nak cepat sangat, awak boleh tulis 6 km mengufuk. 2 km mencancang. Pun boleh juga. Okey, soalan senang. Pastikan dapat markah. Okey, soalan 13. Tolak 3.906 juta daripada 8.75 juta. Dekat sini, cikgu takut ramai yang salah. Okey, ini yang salah. Ini antara yang salah. Ataupun dia buat 3.906 tolak 8.75. Dia dah terkeliru. Dia dah keliru dengan operasi darab bahagi. Ini ialah operasi tolak perpuluhan. Kalau tolak perpuluhan, titik perpuluhan kena berada dalam satu baris yang sama. Yang ini betul, dah satu baris. Tapi salah. Yang ini, titik dia tak sebaris. Dah confirm salah. Macam mana cara yang betul dia? Okey, daripada. Kena tulis ini dulu. 8.75 tolak 3.906. Okey, awak tolaklah 6, 5, 7, 17, dapat sini 8, dapat sini 4. Salah. Sebab apa salah? Ada yang tahu tak? Sebab apa salah? Nombor kecil tolak dengan nombor besar ke? Tak, yang ni betul dah. Nombor besar tolak dengan nombor kecil. Tapi kenapa jawapan tu boleh salah? Ya, betul. Atas 6 letak sifar. Tak tambah sifar belakang. Bagus, betul. Awak kena letak sifar dekat belakang. 75 tolak 3.9 sifar 6. Sebab tu penting cikgu kata tadi. Tak kira lah operasi tambah ke, operasi tolak ke, letak aja sifar dekat sini. Lepas tu baru awak tolakkan. Sifar tolak 6 tak boleh. So kena pinjam. Dapatlah yang ini 4. Dapat yang ini 4. Yang ini kita pinjam lagi 4. Okey. Kalau awak bagi jawapan awak 4.844, ini pun salah. Sebab apa? Ini pun salah. Bagus. Tak ada juta. Betul. Pandai. Mesti ada perkataan juta. Sebab apa? Tengok balik soalan dia. 3.9 sifar 6 juta. 8.75 juta. Jadi jawapan awak pun mesti ada juta. Kalau tak ada juta tadi, awak cuma dapat satu markah sahaja. Bila ada juta, awak dapatlah 2 markah penuh. Okey. Faham?
Okey, untuk soalan B, kita akan buat kemudian nanti. Cikgu hanya hari ni nak terangkan awak untuk soalan A sahaja. Okey, tips yang seterusnya, bukan tips lah, sekadar peringatan cikgu kepada awak. Untuk soalan, cikgu suka kalau awak buat daripada kiri ke kanan. Kerja awak tu biar dia tersusun. Daripada kiri ke kanan. Okey, contoh. Sekejap cikgu cari mana contoh. Tak ada pula kat sini. Okey. Oh, ni sebab cikgu buat. Okey. Ada murid, kan, dia punya jawapan, dia tonggang langgang jawapan dia. Jawapan dia tak tersusun. Contoh, katakan cikgu buat contoh kat sini. 4 darab 3 tambah 2. Okey, contoh soalan dia macam ni. Okey, 4 darab 3 tambah 2. 4 darab 3 dia buatlah 4 darab 3 dapat 12. Lepas tu nak tambah dengan 2 dia buat kat sini. 12 tambah 2 dapat 14. So kat sini kerja awak ni tak ikut turutan. Sebab kalau kita membaca daripada kiri ke kanan. So awak punya cikgu akan baca dekat sini dulu. Lepas tu dia baca dekat sini. Sedangkan jawapan dia ialah 14. Dah terbalik kerja awak. Sepatutnya awak buat 4 darab 3, 12. Kemudian next, pergi ke sebelah pula. 12 tambah 2 dapat 14. Tak ada yang ini pun tak apa. Tapi kerja awak tersusun daripada kiri ke kanan. So cikgu awak, kerja awak tersusun, sistematik, nampak jelas. Nampaklah turutan dia daripada satu soalan, pergi ke satu soalan. Daripada satu kerja, pergi ke kerja yang seterusnya tu, nampak turutan dia. Ini kerja yang pertama, ini kerja yang kedua. Biarkan kerja awak tu berada dalam keadaan yang tersusun dan sistematik. Okey. Ada apa-apa soalan tak lagi nak tanya? Untuk bahagian A. Bahagian B, cikgu akan sambung esok. Ada tak apa-apa soalan yang awak nak tanya, yang awak macam kurang jelas lagi? Boleh tanya. Tak ada. Setakat ni rasa-rasa boleh tak skor untuk bahagian A ni? InsyaAllah. InsyaAllah. Bagus. Kan? Boleh. Bagus. InsyaAllah. Cuba awak komen sikit awak daripada sekolah mana? Okay, Umar SKDDH. SK Bandar Penawar, SK Tehel. Oh, El-Khwarizmi, Puchong. El-Khwarizmi tu sekolah swasta ke? Ya, okey. Okey. Bagus. Alright, okey. Untuk esok nanti, cikgu akan terangkan yang bahagian B. Kemudian, okey, andai katalah hari ni awak ada nak buat ulang kaji dan awak ada beberapa benda yang awak tak faham, so esok awak boleh tanya dengan cikgu. Nanti cikgu akan cuba terangkan dekat awak. Okey? Itu saja untuk hari ni. Kita jumpa lagi esok nanti. Assalamualaikum. Bye. Bye. Sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Cikgu.